Nabi habaq, Nabi kata aku dengan orang yang duduk di dalam dunia ni, yang duduk atas muka bumi ni, yang mempedulikan anak yatim masa mereka hidup. Anak yatim ni duk ada sekeliling kita Pak Long. Anak yatim. Sekali dia nak habaq yang kata anak yatim ni lagu mana? Yang kata anak yatim ni macam Pak Long umur 78 ni yatim lagi ke Pak Long? Umur 78 dah. Pak Long ni dikira, dia kata ustaz mau ada zakat-zakat apa habaq anak saya pun anak yatim. Pak Long ni anak yatim lagi kan? Segi kita tengok. Nabi kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim. Anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Itu dia anak yatim. Anak yatim ni siapa dia? Seseorang yang kehilangan ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Balik, tahu balik? Balik. Macam Pak Long ni bukan cakap balik, buluk dah Pak Long. Umur Pak Long ni bukan cakap balik, buluk dah. Dia duk kata saya pun anak yatim. Anak yatim ikut mana lah. Saya yatim tak, nama dia yatim. Anak yang kehilangan ayah belum balik. Mereka hidup dalam keadaan dahagakan kasih sayang seorang ayah. Satu budak, kita tengok. Saya dulu ni sebelum saya ada anak, saya tengok orang yang kehilangan ayah. Kita sedih. Balok air mata kita gugur. Keluar juga air mata ni. Tapi lepas kita menikah, kita berada anak, dia lain. Lagi suasana dan keadaan tu meruntun jiwa kita. Tu apa no adik kita no? Ada duduk di Johor ke mana tu? Sekelip mata itu kan. Ayah dia, mak dia dan adik-beradik dia hilang lagu tu ya. Meninggal, aksiden. Sekelip mata. Ujian. Kita duk rasa kita ni berat dah. Mereka lagi berat. Saya biasa cerita dalam ceramah saya. Ini saya cerita sekali lagi. Saya biasa satu ketika tu dijemput berceramah dekat satu masjid. Tajuk dia hikmah di sebalik ujian. Tajuk ceramah dia bagi tu. Hikmah di sebalik ujian. Jadi saya sampai-sampai tu ceramah lepas Isya. Saya sampai mayang maghrib berjamaah berjaya. Dia ajak saya masuk makan. Masuk. Duduk dekat meja saya tu adalah 3-4 orang. Saya pun tanya lepas tajuk malam ni apa dia? Hikmah di sebalik ujian Ustaz. Duduk ni saya tanya dekat meja saya ni, seorang. Saya tanya, dalam hidup ni takatlah ni ujian apa yang paling berat? Saya tanya mereka. Saya kata abang, dalam hidup abang ni ujian apa yang paling berat? Saya tanya. Yang pertama. Dia kata saya ni teruk juga ujian saya Ustaz. Apa dia abang? Ujian apa yang paling berat dalam hidup abang? Dia kata Ustaz, saya ni biasa meniaga, biasa jadi jutawan dan biasa jatuh terduduk, kena lari luar negara. Saya duduk di Thailand, hilangkan diri sebab hutang. Orang duduk minta, orang ni minta, saya kena khianat, jatuh perniagaan. Saya lari duduk di Thailand. Saya bina balik kehidupan saya, meniaga saya apa, sampai saya jadi jutawan balik di Thailand. Saya buat balik duit domai ke Malaysia, saya balik masyarakat diri kat Malaysia. 2 tahun saya kena penjara, settle masalah saya. Oi teruk Ustaz, saya tinggal keluarga, saya tinggal. Dia duk cerita teruk. Saya kata teruk juga abang, teruk. Saya tanya pula, anda buat doa, Haji ujian yang paling teruk apa dia? Saya ujian paling teruk, dia selak kain meja, dia tunjuk ke saya. Kaki dua-dua tak ada. Kudung. Dia aksiden, kaki dia dua-dua ni tak dapat diselamatkan. Potong. Dia kata Ustaz, duk tahu langkah tak berjalan ya. Kaki kudung tahu langkah tak pergi. Kawan kita ni boleh juga lari Ustaz, saya nak lari apa? Lagi orang tak suruh. Montai atas. Terus. Terus. Ni terus nak pihak masjid setuju terus, terus. Dia kata, jalan. Saya tak ada beli apa. Kudung. Habis hidup saya Ustaz. Kerja apa semua. Saya kena pencen apa semua. Elak apa semua.
Lah tak ada apa Ustaz. Mujuklah anak-anak pun dah besar dah. Anak berapa orang je? Anak 2 orang. Mujuklah besar dah. Teruk dah je nak teruk. Dia boleh lari, saya tak boleh lari. Kaki tak ada. Saya tanya abang, hang nombor 3 abang, dalam hidup abang apa dia yang paling teruk hidup abang? Ustaz, saya hilang satu keluarga sekelip mata. Anak dan 4 orang bini saya. Aksiden, jatuh kereta langgang, kereta meletup, mati kesemuanya. Saya dulu tentera, nak balik cuti raya dekat Kelantan. Isteri saya suruh balik dulu. Dia naik kereta Exora bersama dengan 4 orang anak saya. Pagi itu saya sempat lambai kepada mereka, saya pergi kerja, orang telefon, kereta yang dinaiki oleh isteri dan anak-anak saya jatuh dalam gaung, meletup, aksiden, mati kesemuanya Ustaz. Saya hilang anak-anak dan isteri saya sekelip mata. 3 orang ni balong mana berat? Hak lari kerana jatuh berniaga, tak berat. Hak kudung kaki 2, berat. Hak ni sekelip mata hilang isteri dengan anak-anak, lagi berat. Ujian kita balong. Dan ujian yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni pada kehilangan mak dan ayah sewaktu mereka masih kecil. Dua tiga malam lepas saya makan dekat Kepala Batas Al-Ustaz. Dia tak boleh pergi ceramah Jalan Putui. Pergi makan. 3 beradik duduk makan di belakang meja saya. 3 beradik. Yang tokek kedai tu kata, Ustaz, ni 3 orang anak yatim. Saya kata, jadi macam mana? Dia kata, mula Tok Wan mereka meninggal. Tok Wan mereka meninggal. Tok Wan budak-budak ni meninggal sakit. Selang 3 hari Tok Wan meninggal, Pak pula meninggal. Saya tanya ni yang sulung, umur apa? Umur 13 Ustaz. Dia kata 1. Ni saya nombor 2. Umur apa? 11 tahun. Ni umur 10 tahun. 3 beradik mai duduk makan. Duduk dengan siapa? Di rumah. Duduk dengan mak, dengan tok. Mak panggil tok mai jaga. Sebab mak pergi kerja apa semua, tak ada siapa nak jaga kami. Tengok Allah. Lama mana dah ayah meninggal. Baru sebulan, pak ayat mata jatuh. Sebulan ayah meninggal. Nak kata apa kat dia? Ayah sakit apa? Cimaneh. Semi duk makan duk layak mata. Allah tolong. Bayangkan kalau kita ada anak-anak, tu tempat anak kita belum. Sebab tu Nabi suruh kita dengan anak yatim ni, Nabi suruh kita jaga, Nabi suruh kita ambil berat, Nabi suruh kita prihatin dekat anak yatim. Sampai Nabi kata apa dia? Aku dengan anak orang yang bela anak yatim dalam syurga macam ni. Bukan dalam dunia. Nabi kata apa dong? Dalam syurga. Anak wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang dalam dunia menjaga anak yatim, memelihara anak yatim dalam syurga macam ni Nabi.